Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hairanlah orang-orang yang belajar agama tetapi mereka tidak mendirikan solat. Kita tidak rasa pelik. Di masjid, di kawasan iktikaf, penuh sesak ramai orang. Tapi bila dilaungkan azan, semua hilang. Yang tinggal satu saf mungkin jemaah yang biasa datang untuk mendirikan solat fardu. Kita pun tak rasa heran bila melihat hujung minggu ada kelas-kelas madrasah ataupun kelas-kelas agama separuh masa. Ibu bapa menghantar anak-anak mereka, tapi bila dilaungkan azan, ibu bapa tidak bersama dengan anak-anak mereka untuk mendirikan solat secara berjemaah di masjid. Kita pun tak heran bila melihat pelajar-pelajar sepenuh masa madrasah yang kita tahu mereka ni akan jadi ustaz-ustaz, jadi asatizah, tapi mereka tidak mendirikan solat. Alangkah peliknya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menetapkan hati kita dan iman kita untuk sentiasa mengutamakan solat.